Ramai lagi yang confused nak simpan duit dekat ASB ataupun simpan emas. Ini kata pakar kewangan Malaysia iaitu Tuan Azizi Ali. Boleh tengok video ini sampai habis dan jangan lupa save untuk rujukan masa akan datang. Pakar kewangan nombor 1 Malaysia iaitu Tuan Azizi Ali telah mengeluarkan pendapatnya tentang ASB dan simpanan emas. Apa kata beliau? Suatu masa dahulu, ASB sangat bagus kerana memberikan pulangan melebihi 7% setahun dengan risiko yang minimal. Tapi, kini oleh sebab pulangan ASB telah jatuh iaitu hampir sekitar 5% dan ia kekal rendah begini pada tahun-tahun yang akan datang. Kata beliau lagi, kita perlu menghijrahkan sebahagian besar daripada duit kita dalam ASB kepada pelaburan yang berikan pulangan yang lebih tinggi. Salah satunya adalah pelaburan tersebut ialah emas. Dalam ASB, kita hanya tinggalkan simpanan jangka masa pendek, contohnya dana kecemasan 3 hingga 6 bulan gaji sahaja. Selebihnya boleh alihkan kepada emas. Memandangkan emas memberikan pulangan sekitar 10% setahun, dalam masa 20 tahun kebelakangan ini melabur dalam emas adalah lebih baik dan bijak. Saya tuan-puan yang dah bersedia untuk mulakan simpanan emas di Public Gold, tuan-puan boleh sahaja terus rujuk pin video saya untuk saya bantu tuan-puan sebaiknya.